salam sejahtera semua pelajar-pelajar. So hari ni kita akan masuk topik yang penting juga untuk kerjaya kamu semua nanti bila bekerja di luar sana nanti. So kita akan belajar topik yang kelima daripada 6 topik kita, iaitu prosedur keselamatan dan penyelenggaraan peralatan telekomunikasi. So saya tahu bila dengar nama keselamatan dan penyelenggaraan ni mesti kamu rasa tajuk ni macam kering dan banyak teori kan. So jangan risau, hari ni saya akan terangkan satu persatu dengan cara yang paling mudah. Siap dengan analogi harian supaya kamu semua boleh faham dan skor dalam kuis nanti. So jom kita pergi ke slide yang seterusnya. Mengapa keselamatan ni sangat penting? So sebelum kita belajar cara baiki kabel ataupun mesin, saya nak tanya kamu satu soalan yang ringkas. Kenapa kita kena sibuk jaga keselamatan semasa buat kerja telekomunikasi ni? Kenapa kita tak terus buat kerja je? Cuba kamu bayangkan kerja kita sebagai juruteknik telekomunikasi ni bukan sahaja kerja duduk pejabat di bawah aircon. Kita kena panjat menara pencawang yang tinggi. Kita kena hadapi risiko renjatan elektrik dan kita kena terdedah kepada pelbagai bahaya fizikal. So ini adalah 4 sebab utama kenapa keselamatan ni wajib kita utamakan. Yang pertama adalah mengurangkan kemalangan. Kerja kita ni ada 2 risiko besar, iaitu elektrik dan ketinggian. Kalau kita silap langkah, kita berjatuh ataupun terkena renjatan. Prosedur keselamatan ini dibuat untuk pastikan kita dapat elakkan benda ni daripada berlaku. So yang kedua adalah melindungi nyawa. So ini yang paling mahal. Tiada gaji ataupun projek yang bernilai sekiranya kita hilang nyawa. Matlamat utama kita ialah pergi kerja dengan selamat, balik rumah pun jumpa keluarga tersayang dengan selamat dan cukup sifat. So yang ketiga adalah pematuhan Akta OSHA 1984 di Malaysia. Kita ada undang-undang keselamatan kerja yang dipanggil Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1984. Semua syarikat dan pekerja wajib patuh. Kalau tak patuh boleh kena denda ataupun syarikat kena tutup. Yang keempat adalah mengelak gangguan isyarat. Kalau kita buat kerja secara sembrono ataupun tak selamat, kita bukan sahaja bahayakan diri kita, tapi kita mungkin terpatahkan kabel utama, trunk kabel, secara tidak sengaja. So akhirnya satu kawasan perumahan ataupun bandar hilang isyarat internet, menyusahkan ramai orang, betul tak? 5 jenis kerosakan kabel utama. Sekarang mari kita masuk ke bahagian teknikal sikit. Sebagai juruteknik, kamu kena tahu apakah jenis kerosakan yang selalu sangat berlaku pada kabel telekomunikasi kita. So dalam nota ni ada 5 jenis kerosakan, iaitu slide ini akan tunjukkan 3 yang pertama lah. Yang pertama, kabel putus ataupun terkoyak. Penerangan ini adalah keadaan paling parah. Bayangkan paip air yang potong 2. Air langsung tak boleh mengalir ke hujung. Sama macam kabel kita, kalau putus terus, isyarat internet ataupun telefon akan mati total, terhenti sepenuhnya. Biasanya berlaku di bawah tanah ataupun ada orang tarik paksa kabel tersebut. Yang kedua adalah sambungan longgar, loose connection. Yang ni isyarat dia jadi kejap ada, kejap tak ada, intermittent. Macam lampu berkelip-kelip. Masalah ni selalunya berlaku dekat kawasan penyambung, iaitu konektor, terminal block ataupun patch panel. Sebab apa jadi loose? Kadang-kadang disebabkan getaran daripada mesin berdekatan ataupun cara pemasangan yang longgar daripada awal lagi. Yang ketiga adalah gangguan elektromagnet, EMI, electromagnetic interference. Pernah tak kamu dengar radio dalam kereta, tiba-tiba bila lalu bawah tiang elektrik pencawang besar, bunyi radio itu jadi bising dan berdesir. Itulah EMI. EMI ni berlaku bila kabel data kita diletakkan terlalu dekat dengan wayar elektrik voltan tinggi. Magnet daripada wayar elektrik tu kacau isyarat internet dalam kabel kita, menyebabkan internet jadi lambat ataupun data hilang. Punca utama kerosakan kabel. So tadi kita tengok contoh kerosakan. Sekarang kita kena tahu pula kenapa kabel tu boleh rosak, apa punca dia. So mengikut nota ni ada 4 punca utama yang wajib kamu hafal. Yang pertama adalah kerosakan fizikal damage. So ini paling kelakar tapi selalu terjadi.
Kabel digigit haiwan perosak seperti tikus. Tikus ni dia suka asah gigi dia dekat penebat kabel plastik. Selain tu, kerosakan fizikal juga berlaku bila ada jengkaut. Ekskavator tengah korek jalan, tiba-tiba terkorek sekali kabel bawah tanah kita. Yang kedua adalah kualiti pemasangan rendah. Ini adalah salah juruteknik sendiri. Contohnya, masa buat penyambungan RJ45, picit crimping tak kuat jadi longgar. Ataupun kamu lipat kabel tu terlalu tajam sampai patah kat dalam. Bending radius terlalu ketat. Kabel rangkaian tak boleh dilipat tajam macam kertas ya, isyarat tak boleh lalu. Yang ketiga adalah faktor cuaca. Negara kita Malaysia ni selalu je lebat. Air hujan boleh meresap masuk ke dalam kabel kalau penebat dia dah ada rekah. Selain tu, panahan petir ni boleh hasilkan lonjakan elektrik yang besar. Sush yang boleh menghanguskan wayar tembaga di dalam kabel. Yang keempat adalah usia kabel, aging. Semua benda dalam dunia ni akan menua, termasuk kabel. Bila dah bertahun-tahun kena panas dan hujan, bahagian plastik pelindung luar, insulation tu akan jadi reput, keras dan mudah pecah sendiri. Alat pengesan kerosakan kabel. Bila kabel dah rosak, kita tak boleh main teka-teka je kat mana lokasi yang rosak tu. Kita takkan nak gali jalan raya sepanjang 1 kilometer, semata-mata nak cari bahagian kabel yang putus, betul tak? So, jadi kita kena gunakan alat pengesan yang betul. So, ada 3 alat yang kamu kena tahu fungsi dia. Alat yang pertama adalah multimeter. Ini alat paling asas yang wajib ada dalam poket setiap juruteknik. Kita guna multimeter untuk buat ujian keterusan, continuity test. Kalau kita sentuh 2 hujung kabel dan multimeter berbunyi beep, maknanya kabel tu elok, tak putus. Kalau senyap je, maksudnya ada litar terbuka, open circuit ataupun putus. Alat yang kedua adalah TDR, Time Domain Reflectometer. Ini adalah alat yang sangat hebat dan canggih. Cara kerja TDR ni macam kita menjerit dalam gua. Bila kita jerit, suara kita akan melantun balik sebagai gema, betul tak? TDR ni akan hantar satu denyut isyarat elektrik ke dalam kabel. Bila isyarat itu terkena bahagian kabel yang putus, isyarat itu akan melantun balik ke alat TDR. Alat TDR ni akan kira berapa saat pantauan tu ambil masa dan dia boleh beritahu kita jarak tepat. Contohnya, kabel anda putus pada jarak tepat 450 meter dari tempat anda berdiri. Hebat kan? So, kabel tester, ini adalah alat ringkas untuk test kabel rangkaian, kabel LAN RJ45. Dia ada lampu LED daripada nombor 1 hingga 8. Kalau lampu tu menyala berturutan dengan betul kat kedua-dua belah alat, maksudnya susunan wire yang kamu pasang adalah betul. Kalau ada lampu melompat ataupun tak menyala, maksudnya ada wire salah sambung, miswiring ataupun terputus. Pengelasan dan keutamaan kerja. Seterusnya, bayangkan situasi ni, kamu baru masuk kerja pagi Isnin, tiba-tiba ada 10 aduan kerosakan sampai atas meja. Kamu kena baiki yang mana satu dulu. Sebab itulah kita kena belajar pengelasan kerosakan dan keutamaan kerja mengikut jadual dalam otak kita. Tahap yang pertama, critical fault, warna merah. Apa dia? Kerosakan yang menyebabkan sistem mati terus. Contohnya, kabel utama, trunk line putus, satu bangunan ataupun satu kawasan langsung tak ada internet. Tindakannya kita wajib segera baiki serta-merta tanpa tertangguh. Siapa yang akan buat? Iaitu pasukan sokongan tahap pertama dan tahap kedua sekali kena turun padang. Tahap yang kedua adalah sederhana, major fault. Berwarna oranye. So, apa dia? Sistem mati hidup. Masih hidup. Sistem masih hidup tapi syarat dia lemah. Lemah gila ataupun kejap ada, kejap tiada, intermittent. Tindakan dia baiki dalam tempoh 24 jam. Siapa yang akan buat? Pasukan sokongan. Tahap pertama dah memadai. Tahap yang ketiga, kecil, minor fault, warna kuning. So, apa dia? Kerosakan kecil yang tak ganggu operasi harian pun. Contohnya, penyambung kabel longgar dekat port simpanan, backup yang jarang orang guna. Tindakan dia tak perlu kelang kabut, masukkan dalam jadual penyelenggaraan berkala sahaja. So, faham beza dia? Kita kena utamakan kes yang ketika dulu, baru yang kecil. Macam doktor rawat pesakit kecemasan dahulu, baru sakit-sakit kecil yang lain. Proses eskalasi, teknikal. Kamu pernah dengar perkataan eskalasi tak? Atau dalam bahasa Inggerisnya escalation. Bunyi macam eskalator kat mall kan?
konsep dia hampir sama, iaitu bergerak naik ke atas. So dalam kerja teknikal, eskalasi bermaksud pindahkan masalah yang kita tak boleh selesaikan kepada orang yang lebih pakar di peringkat atas supaya masalah itu cepat siap. Kita tak nak buang masa, cuba baiki sendiri benda yang kita tak faham. So jom kita tengok aliran proses eskalasi ini. So langkah pertama, sokongan tahap 1, first level support. Ini peranan korang menjadi juruteknik lapangan. Kamu pergi ke tapak kerja, bawa multimeter dan buat pemeriksaan asas macam ujian keterusan. Kalau masalah tu senang, kamu boleh settlekan terus. Tapi kalau dah periksa 2 jam masih tak jumpa punca, kamu kena buat eskalasi ke tahap yang seterusnya. Langkah yang kedua, sokongan tahap 2, second level support. Ini kumpulan pakar dalam syarikat yang ada peralatan lebih canggih macam TDR ataupun spectrum analyzer. Mereka akan buat analisis yang lebih mendalam untuk cari punca kerosakan yang rumit. Langkah yang ketiga adalah sokongan vendor support. Kalau pasukan pakar kita pun pening, kepala tak boleh baiki, barulah kita hubungi vendor, iaitu pihak pengeluar ataupun kilang yang buat peralatan tersebut. Contohnya kilang Cisco ataupun Huawei. Mereka ada kepakaran paling tinggi dan boleh baiki sistem firmware ataupun bekalkan alat ganti khas. Keselamatan di tempat kerja. Sebelum kita sentuh kabel elektrik ataupun mulakan pembaikan, kita wajib pastikan persekitaran tempat kerja kita selamat dahulu. So jangan main terjah je. Ada 4 peraturan asas keselamatan tempat kerja yang mesti kamu ingat. Yang pertama adalah kekemasan kawasan housekeeping. Tolong susun kabel dan alatan kerja dengan kemas. Jangan biarkan wayar bersepah atas lantai macam mi goreng. Kalau bersepah, korang sendiri yang ataupun rakan sekerja boleh sadun dan juga jatuh tersembab. Yang kedua adalah pencahayaan yang jelas. Ruang kerja mesti cukup terang. Bila kita nak baiki papan elektronik yang ada komponen halus ni, kalau gelap kita boleh tersalah potong wayar ataupun tersalah patri. Bahaya. Yang ketiga adalah penutupan kuasa, power shutdown. Ini hukum wajib. Sebelum tangan yang kamu sentuh mana-mana komponen elektrik, pastikan bekalan elektrik utama telah dimatikan sepenuhnya. Kita tak nak ada adegan kamu kena rejector elektrik dalam kelas saya nanti. Yang keempat adalah pasang papan amaran. Bila kita dah matikan switch elektrik utama, kita kena letak papan amaran yang bertulis caution, maintenance in progress. Kenapa? Supaya orang lain yang lalu lalang tak pergi hidupkan switch on. Semula switch tu tanpa pengetahuan kita semasa kita tengah baiki wayar di hujung sana. Langkah penilaian risiko. So pelajar sekalian, sebelum mula kerja pembaikan kita mesti pasti buat penilaian risiko, risk assessment. So apa benda tu? Penilaian risiko ni ialah cara kita berfikir secara bijak untuk elakkan kemalangan berlaku sebelum ia berlaku. Bayangkan macam kita nak lintas jalan raya, kita tak terus lari melintas kan. Kita berhenti, tengok kanan, tengok kiri, baru melintas. Itu adalah penilaian risiko. Dalam kerja kita ada 4 langkah wajib yang kamu kena buat. Langkah yang pertama adalah kenal pasti risiko, identify hazard. Kita tengok sekeliling kawasan kerja, ada tak wayar terdedah, ada tak takungan air dekat punca elektrik, ada tak risiko siling runtuh. Kita cari semua punca bahaya yang ada. Yang kedua adalah nilai tahap bahaya, assess risk level. Selepas kita jumpa bahaya, kita fikir bahaya ni tahap rendah, sederhana ataupun tinggi. Contohnya kalau ada takungan air tepi switch elektrik utama, itu adalah risiko tinggi kerana boleh menyebabkan kematian akibat renjatan. Langkah yang ketiga adalah langkah kawalan, control measures. Sediakan plan untuk kawal ataupun hapuskan bahaya tu. Contohnya lap air takungan tu bagi kering dulu. Pakai kasut getah keselamatan ataupun guna prosedur rotor untuk kunci switch utama. Langkah yang keempat adalah dokumentasikan, documentation. Rekodkan semua risiko yang kita jumpa dan tindakan yang kita ambil dalam borang penilaian risiko. Borang ini penting untuk rujukan pasukan keselamatan dan sebagai bukti kita dan juga untuk buat kerja kita lebih selamat. Peralatan pelindung diri, PPE. Kamu mesti selalu dengar perkataan PPE masa zaman pandemik dulu. Tapi untuk bidang telekomunikasi, kita ada set PPE khas kita sendiri. PPE ini adalah benteng pertahanan terakhir kita daripada kecederaan fizikal. Jom kita tengok 4 jenis PPE penting yang wajib kamu pakai
yang wajib kamu pakai semasa melaksanakan telekomunikasi, pemasangan peralatan telekomunikasi lah. Yang pertama adalah satu sarung tangan anti-statik. Kenapa pakai? Tubuh badan ni kita ni ada cas elektrik. Statik semua jadi tahu. Kalau kita pegang papan elektronik yang sensitif dengan tangan yang kosong, cas statik daripada badan kita boleh merosakkan kemudian chip halus pada papan itu dipanggil electrostatic discharge ataupun ESD. Sarung tangan anti-statik ni melindungi chip tersebut daripada rosak dan juga melindungi tangan kita daripada terkena renjatan ringan. Yang kedua adalah kasut keselamatan, safety shoes. Kenapa kena pakai kasut ni? Kasut ni bahagian depan dia ada besi tebal, steel toe cap. Kalau ada barang berat macam transformer ataupun pelayan rangkaian server jatuh atau kaki kamu tak akan tercedera ataupun patah. Tapak kasut ini juga direka, anti gelincir dan tahan arus elektrik. Yang ketiga adalah safety goggles, cermin mata keselamatan. Kenapa kena pakai? Masa kita tengah potong kabel tembaga ataupun buat kerja pematerian, soldering, serpihan logam tajam ataupun asap bateri yang panas boleh terkena mata. Cermin mata ini dibuat daripada bahan polikarbonat yang sangat kuat untuk halang mata kita daripada buta ataupun cedera. Yang keempat, helmet keselamatan. Kenapa pakai? Penting bila kita kerja kat tapak menara pemancar ataupun kawasan pembinaan. So, ia melindungi kepala kita daripada objek tajam yang terjatuh daripada atas menara. Peringatan penting daripada nota, PPE ni kena dijaga tahu. Dah guna kena bersihkan daripada minyak dan habuk. Periksa sama ada retak ataupun tidak. Kalau dah rosak, jangan pakai lagi. Terus ganti yang baru. Kepentingan prosedur loto. Sekarang saya nak tunjuk satu prosedur keselamatan yang paling popular dan paling penting di dunia industri, namanya loto, singkatan kepada lock out dan take out. Bayangkan kamu tengah baiki kabel elektrik di dalam bilik server tingkat 3, tiba-tiba ada rakan sekerja kamu di tingkat bawah tak tahu kamu tengah buat kerja. Pergi hidupkan switch utama sebab dia nak guna aircon. Apa akan jadi pada kamu? Kamu akan terkena jatuhan elektrik yang sangat kuat. Untuk elakkan terjadi macam ni berlaku, kita guna prosedur loto. Lock out, kunci L. Kita pastikan kita matikan switch utama. Kemudian kita letak satu mangga fizikal padlock berwarna merah pada switch tu supaya tidak siapa pun yang boleh tolak switch tu ke atas dan hidupkan elektrik. Kunci mangga tu kita yang pegang sendiri. Take out, label T. Di mangga tu kita gantung satu kad amaran merah putih yang tulis besar-besar danger, do not operate. Di kad itu kita tulis nama kita, tarikh dan juga kenapa switch itu dimatikan. Matlamat utama loto ialah memastikan tiada tenaga elektrik aktif sepanjang kita buat kerja pembaikan. Barulah kita boleh bekerja tanpa rasa takut. Langkah mudah loto. Kamu kena tahulah macam mana nak laksanakan loto ni dengan betul mengikut standard industri. Nota kita dah mudahkan kepada 6 langkah penting yang sangat senang nak diingat. Jom kita ikut turutan satu per satu. Langkah 1, notify, bagi tahu. Sebelum kamu matikan apa-apa switch, bagi tahu semua pekerja di kawasan sekitar yang mesin ataupun internet ni akan dimatikan seketika untuk kerja penyelenggaraan. Jangan main tutup je, nanti semua orang terkejut tengah buat kerja tiba-tiba blackout. Langkah kedua adalah shutdown, matikan. Matikan peralatan ataupun server tersebut mengikut keadaan operasi biasa. Tekan butang off ataupun shutdown sistem. Langkah yang ketiga adalah isolate, asingkan, pisahkan semua sumber elektrik utama daripada hitau. Contohnya matikan circuit breaker ataupun fuse box utama. Langkah yang keempat adalah lock and tag, kunci dan label. Pasang mangga kunci fizikal pada switch utama tadi dan gantungkan tag amalan keselamatan yang ada nama kamu. Langkah yang kelima adalah release, buang sisa tenaga. Walaupun switch dah off, dalam kapasitor elektrik ataupun pipe tekanan tinggi masih ada tenaga tersembunyi, residual energy. So kita mesti buang cas elektrik sisa tu sampai betul-betul kosong supaya tak kena kejutan mengejut. Langkah yang kedua adalah verify, iaitu uji dan sahkan. So ini langkah yang paling penting. Sebelum kamu sentuh wayar dengan tangan, ambil multimeter dan uji sekali lagi pada kabel tersebut. Pastikan bacaan voltan menunjukkan 0 volt. Bila multimeter dasarkan sifat tenaga aktif, barulah kamu selamat untuk memulakan operasi pembaikan. Okey, selesai sudah penerangan kita untuk hari ini. Macam mana? Senang kan bila kita terangkan satu persatu dengan analogi mudah. Sekarang untuk uji sama ada kamu betul-betul dengar ataupun tengah mengelamun
Jom kita jawab 4 soalan ringkas ni bersama-sama. Jangan takut salah ya, kita sama-sama belajar kat sini. Soalan yang pertama, siapa boleh beritahu saya apa 5 jenis kerosakan kabel utama yang kita belajar mula-mula tadi? Bagi bayangan kabel putus ke loose. Yang kedua adalah kenapa kita kena buat penilaian risiko sebelum sentuh kabel ataupun mulakan perbaikan. Yang ketiga adalah apa guna sarung tangan antistatik semasa kita pegang papan lipat elektronik? Kenapa tak boleh pegang dengan tangan bogel? Yang keempat adalah apakah langkah terakhir dan paling penting dalam prosedur tu sebelum kita mula baiki barang? So, boleh jawab selepas inilah. Okay, itu je saya punya lecture saya hari ini. Sekian, terima kasih.